Ramai calon jawab soalan ni ikut pengalaman sendiri tapi lupa jawatan PTD sangat pentingkan kerja berpasukan. Contoh soalan. Kerja secara berkumpulan melambatkan keputusan dibuat. Pilihan jawapan A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak pasti. D. Tidak setuju. A. Sangat tidak setuju. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah A. Sangat tidak setuju. Kenapa? Sebab dalam kerja PTD, banyak keputusan melibatkan mesyuarat, perbincangan, libat urus kerjasama antara jabatan, pandangan pelbagai pihak. Panel mahu lihat sama ada calon boleh bekerja dalam pasukan terbuka, menerima pendapat, menghargai kolaborasi, tidak terlalu individualistik. Kalau pilih setuju atau sangat setuju, panel mungkin nampak calon kurang suka kerja berpasukan, mahu buat keputusan sendiri, kurang fleksibel dalam organisasi. Sedangkan kerja berkumpulan sebenarnya boleh hasilkan idea lebih baik, kurangkan kesilapan, tingkatkan kualiti keputusan, bantu penyelesaian masalah lebih menyeluruh. Jawapan sangat tidak setuju menunjukkan calon positif terhadap teamwork, profesional mudah bekerjasama, menghargai pandangan orang lain. Soalan ni sebenarnya menguji kerja berpasukan, komunikasi, keterbukaan, kolaborasi, gaya membuat keputusan. Ramai calon gagal sebab jawapan mereka terlalu menunjukkan sikap individualistik dan sukar bekerjasama. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.